Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UTM Sandingan Bangsa. Saya Profesor Dr. Muhammad Syafri bin Muhammad Rahim, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Festival Idea Putrajaya 2025 merupakan wadah nasional yang menghimpunkan pemikir, inovator dan rakyat Malaysia untuk memperkasakan budaya ilmu, inovasi dan kreativiti demi masa depan negara yang berdaya saing dan mampan. Festival ini dianjurkan untuk mengembalikan kegemilangan budaya ilmu serta melahirkan masyarakat yang menghargai ilmu dan kebijaksanaan. Dalam satu platform, kita menghimpunkan idea, penyelidikan dan inovasi terbaik negara untuk dikongsikan bersama dunia, menzahirkan the Malaysian success story dan mengangkat Putrajaya sebagai City of Ideas. UTM berbangga mempersembahkan pameran khas bertemakan teknologi watan yang menampilkan inovasi, hasil ciptaan warga UTM, lambang daya cipta dan kebijaksanaan tempatan yang memberi impak global. Inilah semangat anak watan yang berilmu, berakhlak dan berdaya cipta, asas kepada masyarakat madani yang maju dan bertamadun berasaskan ilmu, tradisi dan khazanah bangsa. Bersama-sama marilah kita meneroka, mencipta dan melaksanakan idea baru demi membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Kerana Tuhan untuk manusia, UTM menginovasi penyelesaian lestari.